Assalamualaikum guys, welcome back to our channel Labun Pustaka Special Edition di Bazar Buku Perak 2026. Ini hari keberapa Zik? Okey, kalau ikutkan hari ini merupakan hari yang terakhir. Hari terakhir Bazar Buku Perak berlangsung. So, siapa-siapa yang belum hadir ke Bazar Buku Perak 2026 boleh hadir. Walaupun episod ni kita publish dah habis. Dah habis dah kalau ikutkan. Tapi itulah intro dia yang kita nak kenalkan kepada yang menonton podcast ni. So, tapi hari ni tak salah saya sampai pukul 6 je betul Ya, kalau ikutkan hari ini kita berlangsung sehingga pukul 6. Macam sebelum-sebelum ni kita berlangsung sampai pukul 10 malam. Betul. So hari terakhir ni kita hanya berlangsung sehingga pukul 6 petang saja. Baik, so untuk pengunjung yang dah datang pada hari ni, walaupun besok ni kita tayang lepas dah habis Bazar Buku, tapi you guys boleh datang sebelum pukul 6 So, seperti episod sebelumnya kita ada host, saya Firdaus. Dan saya Haziq. Okay, macam episod sebelum ni kita bawa publisher ni, betul Sebelum ni kita bawakan pembekal. Betul. Dan kita ada bawakan syarikat penerbit. Betul. Lepas tu kita ada siapa lagi Penulis buku. Penulis buku pun kita ada jemput untuk datang. Cuma hari ni rare sikit Hari ni rare sikit. Hari ni dia mungkin tak berkaitan dengan buku ke majalah ke apa. Tetapi beliau merupakan salah seorang pepamer yang ada di Bazar Buku Perak 2026 kali ni, Firdaus. Wow. Dia rare sebab dia macam Aziz cakap bukan buku, tapi dia berkaitan dengan, bagi saya pakaian tradisional kan, betul Batik Batik saya boleh cakap dia merupakan pakaian rasmi negara juga selain daripada baju Melayu. Dan macam biasalah pekerja-pekerja di sektor awam akan memakainya pada hari Khamis. Betul. So batik ni sangat familiar dekat rakyat Malaysia. Tetapi rakyat Malaysia dia confuse kadang-kadang. Dia tengok ini batik corak lain. Betul. Ada setim batik corak lain. Betul. Sebenarnya batik dia ada banyak jenis. So hari ni kita akan kenalkan kepada tuan-puan jenis-jenis batik yang ada. Tapi kali ni kita bawa khas satu batik ni. Saya rasa mungkin semua orang tak tahu. Hari ni kita perkenalkan pada dia orang. Baik. Batik apa hari ni? So, tanpa melengahkan masa, kita bawakan kepada anda tetamu khas kita pada hari ni. Tuan, boleh introduce sikit diri daripada mana, apa yang anda bawakan kepada penonton di Labun Pustaka pada hari ni. Okay, nama saya Nur Hakim bin Tazuddin. Nur Hakim. Saya merupakan pengasas kepada Leo Batik ni lah. Pada hari ni saya akan ceritakan sedikit sebanyak tentang pembuatan batik clay ni, di mana dia merupakan batik alternatif. Seperti yang kita tahu, batik macam batik lilin ni kan. Tapi untuk Perak ni dia special sikit. Dia adalah batik clay, diperbuat daripada tanah liat. Tanah liat? Kalau tuan tahu, dia labu sayung. Labu sayung tanah liat tu. Tanah liat itulah yang kita gunakan dia untuk pembuatan batik ni. Dia unik sikit. Unik. Dan cara pembuatan dia ni lebih, orang kata lebih sempoi lah senang kata. Adakah dia masih dia panggil mencanting? Dia tak panggil mencanting. Dia lebih kepada pembuatan dia lebih kepada macam contoh cat rumah tu je. Kita tempahkan stencil dia tu kan. Kemudian kita just roll saja. So dia akan menghasilkan corak pada kain tu lah. Dan yang unik dia, untuk pembuatan pertama dan pembuatan kedua, kita tak akan dapat lah. Maksudnya satu, one and only lah senang cerita. Limited lah. Sebab contoh dari segi warna dia, dari segi corak, susunan corak tu takkan sama. Ni contoh tanah liat dia. Ini lah clay tu. Ni tanah liat tu. Macam nestem. Tanah liat tu, kita grind dia sampai jadi halus macam ni. Ini tanah liat yang orang buat main tu Ya, betul. Tanah liat tu, daripada tanah liat tu, orang panggil apa daripada tanah liat yang seketul tu, dikeringkan, digrind dan jadi macam ni. Proses dia renyah jugalah. Tapi macam ni dia dah kepada industri lah, penggunaan industri. Yang ni macam nestem. Mainnya macam nestem, serius. Ini bila kita dah bancuh dengan CMC dan kita ada letak air sikit kat dalam dengan tepung gandum. CMC. Dia sebagai CMC, orang panggil apa? CNC. Untuk CNC untuk lain. matikan dia punya clay tu pada kain. Kau dekatkan sikit mic. Tapi dia punya apa nak cakap dia punya pembuatan dia tu dia tak begitu susah. Maksudnya kita perlukan masa yang singkat saja. Dari segi corak dia, dari segi pengeringan dia, dan kita masuk warna. Kira ini dipanggil batik tradisional juga ke? Ya, dia adalah salah satu daripada batik Malaysia juga. Diiktiraf oleh kraft tangan Malaysia. Wow.
Kira ni pertama kali dia kan, pertama kali kita dengar kan. Sebab selalu aku tengok yang mesin yang tu ataupun yang dia macam Kalau itulah, faham je lah. kalau awak tanya saya lah kan. Ha? Kalau awak tanya saya lah. Saya tak pernah tahu pun wujudnya batik clear ni. Itulah. Ha. Sekiranya hari ni baru saya tahu, oh ada batik yang diperbuat daripada tanah liat sebenarnya. So lepas habis tu kena jemur lah. Lepas daripada kita moldkan dia, kita dah rollkan dia di atas kain putih tu. Kemudian kita akan biar untuk proses pengeringan dia. Tapi kita tak boleh paksa dia untuk kering. Kita tak boleh letak dia dalam apa direct dengan matahari. Kita kena biar dia dalam room temperature saja untuk mengelakkan daripada rekahan. Bila dia bila dia merekah, masa kita nak masukkan warna tu, color tu akan spark dia dalam corak tu. Jadi dia tak akan jadi cantik. Ini antara yang kira first dan last lah. Maksudnya sekali je buat. Ya. Maksudnya keluaran tu kita tak akan buat yang second. Macam mana tu kalau kita campurkan warna, contohlah kita nak dapatkan warna purple tu. Untuk kali kedua tu, tuan ingat ke cara campuran dia? Betul juga. Kecuali kalau tempahan lah. Tempahan tu kita akan nisbah kita sendiri lah. Tapi untuk normal pembuatan tu, kita akan buat one and only saja. Kecuali kalau macam tu mana-mana organisasi ke apa kan dia nak minta untuk buat tempahan. So kita akan buatlah contoh warna yang dia minta tu, kita akan customkan ikut nisbah lah. Dan kita akan dapat corak yang sama dan warna yang sama. Kalau tuan boleh bagi tahu lah kan, batik clear ni dengan batik Terengganu yang biasa orang lain pakai tuan, apa beza? Mungkin ada perbezaan dari segi pembuatan dia ke, ataupun dari segi corak dia ke, macam mana tu? Dari segi pembuatan dia, seperti yang kita tahu kalau batik lilin ni, kita macam Terengganu Kelantan ni dia pakai lilin lah. Macam Langkawi pun ada yang pakai lilin juga. So apa yang membezakan dia adalah pembuatan tu. Pembuatan tu yang pertama dia adalah lilin ni dia mengambil masa, lepas tu keadaan tu panas. So bukan semua orang boleh buat. Kalau macam ni umur berapa pun boleh buat, 5 tahun pun boleh, budak sekolah rendah pun boleh buat. Benda ni tak serumit yang batik lilin ni lah, dan tak berbahaya. Macam yang ni dia tak ada bahaya macam mana pun. Yang nak ikutkan pada lilin ni lah. Kalau macam clay ni, yang pertama kalau kita tak siap, kita buat separuh kan, besok kita nak sambung pun boleh. Dia tak ada masalah. So maksudnya kita dah buat separuh kan. Contoh 2 meter kita dah buat, ada balance lagi 2 meter kan. Tak apalah, penat lah, besok lah kita sambung. Tak ada masalah. Artinya estimate untuk satu kain tu berapa lama? Dia mengikut pada individu tu juga. Kalau macam dah biasa buat, dah kira orang kata dah pro lah kan, untuk satu kain tu dalam 40 minit macam tu kita boleh siap lah. Cepat juga Cuma macam apa yang kita praktiskan lah. Kita praktiskan, contoh untuk satu hari tu kita akan clear je kain tu. Kita akan clearkan dia dan kita biar dia. Kemudian untuk next day ataupun 2-3 hari lepas tu baru kita akan masukkan warna. So proses dia tu daripada satu step ke next step. So teratur. Kalau kita buat satu step yang pertama, kita dah clear dia, kita terus celup warna, kemungkinan benda tu tak teratur lah. Maksudnya kita tak dapat production yang ikut standard lah. Tak cun lah. Tak cun lah. Dia akan jadi masalah nanti. Tak cukup kering. Lepas tu apa space tak cukup. Macam tu lah. Jadi macam tuan cakap, tuan kata semua peringkat umum boleh buat. So adakah tuan ada buka kelas untuk orang awam ke macam mana? Sebenarnya kita buat masa ni kita lebih kepada pengenalan. Pengenalan kita lebih kepada melalui join mana-mana event di bawah agensi-agensi kerajaan ni lah. Dan kita juga ada mendapat daripada pihak-pihak sekolah. Daripada kita tahulah sekolah ni ada kategori seni apa semua kan. So diorang ni invite kita untuk apa mengajar. Maksudnya pengenalan lah kepada murid-murid ni berkenaan dengan batik ni. Sebab benda ni makin lama untuk generasi muda ni kan, pupus lah. Orang tak tahu. Budak-budak sekarang dia akan cakap, batik apa batik tu diorang pun tak tahu untuk generasi muda ni. Jadi untuk kita kenalkan benda ni, terutama di Perak lah, kita kena melalui di bangku sekolah juga. Betul. Kalau kita nak join macam event-event ni pun, event buku ni banyak budak-budak. Jadi kita boleh, maksudnya kita boleh attract orang untuk tahu benda ni dan menarik minat untuk cuba buat. Tapi kalau maksudnya di luar tu, kalau kita nak expose kepada budak-budak ni susah. Jadi nak tak nak kita kena masuk ke sekolah-sekolah juga untuk pengenalan kepada batik ni lah. Kiranya batik clear ni kan, dia dah lama ada kat negeri Perak ni kan, ataupun baru je lagi? Dia adalah penemuan yang baru. Benda ni kita orang panggil dia, sebenarnya dia daripada craft tangan jugalah. Craft tangan Perak ni. Lepas tu kita belajar daripada diorang, kemudian kita buat sendirilah. Sebagai kita tahu batik ni kan, yang tuan, kalau saya tanya tuan lah, kalau tuan tahu normally satu warna je lah.
Betul? Okey, satu warna. Betul. Tapi apa yang kita buat perbezaan dia adalah kita R&D dia untuk dapatkan warna-warna yang macam ni. Oh, okey. Warna yang orang panggil, ada ke orang nak pakai ni kan? Ada ke orang nak pakai? Warna yang agak rare lah. Tak Jadi kita kena bawa sesuatu orang panggil apa? Inovasi. Inovasi yang menarik minat orang. Alamak ni batik punya. Dan yang paling specialnya semua tu adalah 100% handmade. Daripada first sampailah akhir. Step kita semua handmade. Wow. ni juga lah kan. Batik ni. So macam tuan punya motif corak-corak batik ni berunsurkan apa? Okey. Kalau macam perak ni untuk saya share sikit lah tuan-tuan kita ada corak kita yang dipanggil bunga kalompang. Bunga kalompang. Perak ni kita buat dia punya original dia lah tapi benda tu di bawah kerajaan negeri Perak. Okey. Maksudnya bunga-bunga tu hanya boleh dipakai oleh badan-badan kerajaan yang melibatkan Negeri Perak. Negeri Perak. Maksudnya itu sebagai orang panggil apa motif orang lah. Bunga kalompang ni. Digezek lah. Digezetkan. Ya, betul. Maksudnya corak tu adalah corak rasmi untuk negeri Ya, Perak lah. betul. Batik Corak negeri rasmi. Perak Dia lah. setiap negeri ada corak-corak dia. Dia ada bunga dia. Kalau kat sini ada ke? Kalau dekat sini kita tak bawakan tu sebab okey. dia melibatkan. Jadi Okey, kita faham. tak bawa lah. Jadi kita tunjukkan sebagai corak abstrak, abstrak dan lebih kepada bunga. Sekarang kita dah stopkan sikit. Kita dah kurangkan pembuatan bunga sebab kita tahu orang tahu batik semua batik melibatkan bunga. je kan? Jadi kita bawakan pula kepada abstrak pula. Corak kotak-kotak tu supaya kelainan tu ada. Sebab baju batik ni kalau kita tengok asyik orang tua je yang pakai, betul? Betul. YB. YB. Bila pakai batik YB. Nampak aura YB. So kalau mungkin ada corak yang lebih moden. Betul. Yang anak-anak muda boleh pakai kan. Sebab tu dari segi warna dan corak yang kita guna tu kan, kita memang nak menarik minat diorang ni untuk pakai. Supaya diorang tahu, tak semestinya aku nak kena pergi majlis rasmi baru aku pakai. Betul. Selain pada tu mungkin hari-hari maksudnya aku nak pergi jalan ke Betul. mana ke pun boleh pakai juga. Dan kita pelbagaikan juga kita punya tu. Bukan dari segi baju kemeja saja. Kita pelbagaikan juga daripada blazer. Kita daripada kalau macam untuk perempuan lah, kita ada buatkan blazer, kita ada buatkan cardigan, kita buatkan kebarung moden ni supaya menarik minat diorang ni untuk pakai. Dia bukan pada majlis rasmi saja. Untuk gunaan hari-harian. Untuk casual lah kan, pakaian casual kan. Sebab kalau ikutkan batik-batik sebelum ni macam batik Terengganu ke batik Kelantan, dia orang hanya spesifikkan kalau contoh kalau macam lelaki kebanyakannya design lengan panjang. So mungkin batik clay ni mungkin ada lengan panjang atau lengan pendek ke untuk lelaki ke memang lengan panjang saja? Kita ada lengan pendek juga. Dan ada lengan macam pendek saya juga. pakai ni, saya buat cutting Hawaii, nampak? Dia berbeza sikit. Kalau tak semestinya untuk formal saja. Kita pun boleh pakai untuk pergi macam pergi Dating mall ke ke, kan? pergi dating ke. Pergi wedding. wedding Wedding ke. sekarang pakai batik. Betul. Wedding. Kita nak menarik minat generasi muda ni untuk pakai dia. Kenapa nak takut untuk pakai batik ni? Kalau dia duduk fikir bila orang muda tanya, saya tak pakai, kenapa pakai batik? Nak pergi, ni kalau ada event-event kerajaan je baru kita pergi. Betul. Dia punya mentality tu kita kena ubah. Supaya penggunaan ni mesti dipakai sehari-hari. Okay. Tuan, kalau boleh lah saya tanya kan, Tuan represent Leo Batik. Cuba Tuan introduce sikit Leo Batik ni, siapa pengasas dia, dah berapa lama bertapak di negeri Perak. Okey, untuk pengasas dia ni, kita sebenarnya bermula daripada panggil family kecil lah kita panggil. Benda ni first sekali kita buat adalah kita sebenarnya nak membantu golongan-golongan OKU sebenarnya. First ni kita sebagai kita sebagai community. Community ni kita tengok apa yang kita boleh bantu untuk anak-anak OKU ni kan. Empathy kena ada. So kita tengok kat sini, mula kita try daripada sektor pertanian. Betul. Kita try pertanian lah. Pun tak boleh, diorang ni tak mampu untuk buat lah. Macam mungkin sehari 2 hari dia mampu. Untuk jangka masa panjang tu dalam sebulan pergi ke 2 bulan tu kan, tak mampu. Kemudian hasil dia lambat. Betul. Hasil dia lambat, nak tunggu kita tanam satu biji pokok, besok boleh jadi buah ke? Tak boleh. So proses dia tu lambat. Jadi kita duk fikir apa benda yang kita boleh bantu diorang ni. Jadi kita pergi masa tu kita lebih kepada apa orang panggil panggil komuniti ni semua berbincang. Betul. Okey, apa yang kita boleh buat ni? Okey, mari kita try pembuatan kain lah.
okey, kita belajar batik ni, kita belajar semua, kemudian kita bagi pengenalan kepada diorang. Kita bagi pengenalan kepada diorang dan daripada tempoh 1 minggu tu nampak ada peningkatan. So maksudnya kita nampak, oh benda ni ada lah, ada perubahan. Dan bila siap je tu, kita boleh straight away untuk jual. Jadi kita dapat hasil dia. Dan daripada hasil tu lah kita membantu komuniti setempat tu. Bukan daripada sektor OKU, golongan OKU saja. Kita bantu ekonomi-ekonomi setempat tu. Support lokal lah bang. Maksudnya kita support, maksudnya macam makcik-makcik yang tak ada buat kerja kan. Jadi kita tarik dia untuk attract satu tempat tu untuk membantu diorang ni semua. Daripada situlah bermulanya kita bawa produk ni, kita naikkan dan kita bagi orang-orang pakai. Itu Leo Batik. Ya betul. Tapi macam bila kita dah tengok diorang ni dah boleh buat kerja ni semua kan, dah mampu untuk dalam komuniti tu, dan kita bergerak secara sendiri dah. Lepas tu baru kita tubuhkan Leo Batik ni. Lepas tu baru kita tubuhkan, kita bergerak sendiri. Sebab kita dah tengok, oh benda ni berjaya, kita dah cuba boleh buat berjaya, dan kita buat sendiri je lah. Kira untuk masa akan datang, apa perancangan Tuan dalam industri batik ni? Macam saya cakap tadi lah, kita lebih kepada menarik minat generasi muda ni lah. Dan yang lagi yang kita nak buat lah, kita nak membantu ekonomi setempat tu. Maksudnya kalau macam setiap kampung ni kan, macam makcik-makcik ni apa semua, dia tak ada income tak ada. Jadi apa, dengan cara macam ni, kos dia tak begitu tinggi untuk pembuatan ni. Lepas tu proses dia pun cepat. Dengan penghasilan benda ni, dia mampu menjana ekonomi tu. Tapi dengan cara apa? Cara tu maksudnya kita dealkan dengan dia. Maksudnya, okey, ni ada kain, ni ada clay, makcik buat, pakcik buat, kita ambil, kita tolong jualkan. Maksudnya bukan dia buat, dia simpannya. Jadi tak ada orang panggil, tak ada direction untuk penjualan. Betul. Jadi apa kita buat? Okey, ni kain, ni clay semua, boleh buat. Siap, kita ambil dan kita jualkan. Kita bagi barang, kita bagi barang semua. Kita jual. Kita jualkan. Tapi dengan harga yang kita cakap lah, contoh satu kain ni contoh RM70. Okay. Kita akan tolak kos kita. Upah selebihnya adalah dia punya. Okey. Dalam masa yang sama kita membantu tu lah. Bukanlah maksudnya kita bagi terus duit direct terus kan. Tapi kita membantu sikit sebanyak. Betul. Dia adalah duit dia sikit. Sekarang ni kita tengah buat benda tu lah. Setakat ni sambutan macam mana tuan? Kiranya ramai ke yang join benda tu ataupun alhamdulillah buat masa ni untuk komuniti yang join tu, alhamdulillah lah mendapat sambutan dari segi kawan-kawan sendiri pun ramai yang berminat untuk join benda ni. Sebab macam saya cakap tadi lah, kos masa tak begitu lama dalam tempoh pembuatan dia. Cuma dia akan ada masalah dekat jahitan tu saja. Sebab tu kita lebih fokus penjualan kain saja. Untuk jahitan ni kos dia agak tinggi. Betul. Kos jahit ni kalau kita nak ambil yang murah ni, dia akan jadi masalah nanti. Tiba-tiba contoh hantar hari ni 10 saiz S nak buat kan. Nanti besoknya hantar jadi S tu akan jadi M pula nanti. Dia akan ada masalah kat situ. Jadi kita lebih fokus untuk pembuatan kain ni saja. Kita kena jaga kualiti kita juga, betul. Kena jaga juga. Sebab kalau contoh yang kita jahit sekarang ni, kita dah ready made, dah siap dah tu pun ada. Tapi macam saya cakap lah, tak banyak. Tak macam lah industri. Macam kilang buat ni lain. Kalau macam kilang ni buat, satu hari production dia boleh beribu pun boleh. Sebab dia pakai mesin. Macam kita ni handmade. Jadi proses dia tu boleh buat. Tapi kalau kau nak expect sampai 1000 kain kau siap satu hari tu, tak boleh lah. Secara jujur kan tuan, kalau saya boleh tanya lah soalan ni kan, berapa range harga untuk batik clay ni sebenarnya kalau dibandingkan Leo Batik sendiri lah? Leo Batik sendiri lah. Okay. Sebab dia handmade kan. Sebab kalau kita tahu yang dekat kilang tu, of course lah harga mungkin mampu milik lah kan. Tapi yang handmade ni macam mana? Tapi sebelum saya nak kena, kalau melibatkan printing ni dia tak diiktiraf sebagai batik. Itu mesti kena ingat benda tu. Maksudnya printing yang kita beli macam contoh online ni, dia tak dipanggil sebagai diiktiraf sebagai batik Malaysia. Dia ada kategori-kategori dia. Macam batik lilin ni semua itu memang kategori. Batik clay ni sebagai batik alternatif yang diiktiraf oleh Malaysia. Untuk dipakai. Tapi kalau melibatkan printing, dia bukan diiktiraf sebagai batik Malaysia. Faham. Tadi tanya berkenaan apa tadi? Range harga lah. Macam kita ni, kita lebih kepada harga mampu milik. Kita tak ambil untung yang orang kata satu ni kau kena jual. Kita start untuk baju dah siap jahit baju kemeja lelaki kita start pada harga RM110 saja. Murah.
Tapi perbezaan lah kalau macam yang cotton silk ni lebih kepada orang panggil apa kan? Sutera lah. Sutera, Kita ada okey. sutera, itu harga dia mahal sikit lah. Tapi tak adalah mahal sampai beribu. Lebih kurang dalam 350 untuk 4 meter. Dia taklah mahal. Untuk apa kita jual mahal kalau Betul. kita tak ada orang yang nak beli. Betul. Mungkin orang tu akan datang sekali je beli. Untuk second time tak ada dah. Sebab kos dia macam saya cakap tadi lah. Kos pembuatan dia, pengeluaran dia tak begitu mahal. Yang menyebabkan dia mahal adalah kos jahitan dia. Macam saya cakap tadi. Sebab kita nak jahit ni, tailor cuba cerita kat saya ada ke dapat tailor yang boleh jahit. Okey, saya jahit baju kemeja ni RM10, RM15. Tak mungkin ada ke? Kalau dulu ada lah. Kalau Mana dulu mau. 10 tahun dulu mungkin ada. Tapi buat masa sekarang ni untuk jahitan tu memang tinggi kos dia. Dan kita tak adalah yang seorang dua orang yang boleh jahit. Tapi maksudnya dalam members ni lah, community ni boleh jahit. Tapi tak mungkin dapat jahit yang banyak. Mungkin Betul. satu hari dia boleh buat 2 atau 3 jahitan baju saja. Macam saya cakap dia, proses pembuatan dia mudah. Masa yang singkat. Tapi jahitan dia tu memerlukan masa. Itu saja. Kalau contoh kita hantar, okey kat sini buat sikit, kat sini buat sikit, kat sini buat sikit. Tuan rasa dapat tak sama dia punya pattern tak baju dapat. tu? Takkan dapat sama. Tu yang risiko dia dekat situ lah. Ya. Lepas tu nanti bila kita dah jual benda tu, orang akan cakap, saya pakai yang ni RM1 lah, yang ni. Dia akan jadi masalah. Double cost lagi untuk alteration. Ya, betul. Nama pun dah tak cun dah. Nama pun akan jadi masalah. Jadi kita lebih kepada fokus kepada pembuatan kain pasang saja. Kain pasang. Kain batik ada? Kain batik Sarung? kain batik sarung tu kita tak buat. Kita lebih kepada pakaian lah. Pakaian. Tapi boleh je kalau nak buat. Kalau ya. tapi tidur malam pakai sutera, risau. So kain adalah sutera. Kita fokus kita banyak daripada silk lah, kain silk. Sebab warna dia tu ada shining sikit. Dia lebih naik lah. Lebih naik. Sebab tu harga dia berbeza lah dengan cotton yang biasa ni. Sebab tu rasa Tapi macam kena ingat lembut juga. kan, selesa pakai. Tapi kena ingat juga bukan semua kain putih yang kita boleh buat. Ada setengah kain yang tak boleh. Sebab tu kita punya supplier sendiri yang maksudnya yang boleh, maksudnya gunakan clay ni. Ada setengah kain tu bila kita masuk warna semua akan hilang. Dia ada certain kain material yang khususkan untuk pembuatan clay ni lah. Bukan semua, maksudnya kalau tuan kata baju kain ni putih lah boleh buat lah. Tak. Itu antara benda yang berbeza, yang menarik lah kalau Tentang kita nak batik cakap clay ni, tentang batik clay. Awak suka pakai batik? Hari Khamis. Hari Khamis saja. Hari Khamis saya pakai batik. Batik apa? Sebab tuan kata tadi batik tak diiktiraf. Batik online. Macam lah. Dia tak diiktiraf lah. Tak diiktiraf. Itu just saja perkongsian lah. Sebab kalau tengok daripada pengiktirafan daripada batik ni lah, daripada kerajaan Malaysia ni, dia lebih kepada batik alternatif, iaitu batik clay ni lah, batik lilin. Dan ada lagi batik lain lah. Tapi untuk yang printing ni memang tak diiktiraf. Saya baru tahu tuan. Sebab kalau kita tengok sekarang ni banyak yang daripada, memang kita harga tu murah, lebih kurang RM19, RM20 ada dapat kat online kan. Tapi untuk pengetahuan tu memang tak diiktiraf. Lagi satu, banyak sekarang batik design macam corak apa orang panggil? Katul ni mah. Macam Estetik je. Dia sebenarnya yang lagi tak syok contoh tuan pakai hari ni kan. Tiba-tiba jumpa orang sama Betul? baju pula. Itu yang akan jadi macam alamak, aku beli sama lah. Sebab dia satu benda tu penghasilan dia terlalu banyak. Satu kain yang dia buat tu banyak bermeter-meter. Betul. Jadi dia hantar untuk jahit. Sama lah, akan dapat sama je semua. Semua benda tengah live. Dapat diskaun. Dapat diskaun pula. Biasa macam tu lah. Biasa kes macam tu lah. Beli online. Beli online. Tengah live. Ada dapat diskaun pula 20% pula kan. Free shipping lagi. Aduh. Okay lah. Tadi producer beritahu kita. Masa tinggal lagi 5 minit. So kalau boleh saya nak tuan bagi kata-kata akhir harapan tuan kepada masyarakat negeri Perak, ke masyarakat Malaysia berkenaan dengan batik clay ni. Mungkin dari segi orang kata Minat diorang nak pakai. minat diorang ataupun mungkin ada cara macam mana tuan promosikan untuk bagi pendedahan kepada rakyat Malaysia atau rakyat negeri Perak sendiri. Okey, untuk buat masa ni lah. Okey, dalam tempoh 2 tahun ke 3 tahun ni, apa yang kami akan buat adalah kami akan, macam saya cakap ni, pengenalan. Kita lebih kepada pengenalan dulu, bagi orang tahu dulu
berkenaan produk batik clay ni. Apa ni batik? Apa ni batik clay? Kita kenalkan dia dulu. Kemudian dalam masa yang sama kita tarik diorang untuk cuba memakai. Okey. Itu yang pertama lah. Okey. Untuk yang the next step ni, Ha. kita akan fokus kepada generasi muda. Betul. Generasi muda dan middle punya generasi. Sebab kalau yang dah berumur sikit ni, dia lebih kepada kita fokus pada pembuatan dia saja. Kita tak betul. payah paksa dia untuk pakai lah. Betul. Jadi apa yang kita buat, kita bagi diorang pakai, bagi diorang buat demonstrasi. Maksudnya kalau contoh ada mana-mana fashion show ke apa semua, kita akan sponsor untuk orang tahu. Okey. Kita just bagi saja, okey kau nak pakai baju apa? Kita custom kan, kita bagi untuk fashion show. Kita bagi je. Di salah satu program yang kita join di bawah Mara lah. Mara ni banyak bantu. Betul. Mara ni memang banyak membantu kita lah dari segi mempromosikan, dari segi memperkenalkan produk-produk kita ni. Dia banyak membantu. Jadi kita banyak join event-event juga di bawah Mara ni untuk mengenalkan batik kita lah. Termasuk daripada generasi muda, pertengahan dan yang berumur lah. Okey. Tuan, saya bagi tuan peluang untuk promotekan Leo Batik kepada penonton. Okey. Untuk semualah yang tengok podcast ni kan, kalau rasa nak cari batik tu, pastikan dia merupakan batik Malaysia lah yang diiktiraf. Yang keduanya, bolehlah datang ke Leo Batik ataupun boleh tengok kepada TikTok kita. Kita boleh, maksudnya kita boleh customkan design dan kita boleh customkan warna untuk tuan-tuan dan perempuan. Okey. TikTok apa bang? TikTok ke ada benda sosial? TikTok kita just tulis je Leo Batik. Leo Batik. Leo Batik je. Okey. TikTok, Facebook semua ada. Semua ada lah. So just message saja. Kita akan bagi katalog lah dan boleh pilih untuk dari segi warna, design dan material yang nak. Okey, baik. Aus, penutup. Okey, kepada penonton-penonton di rumah, Ha. kami ucapkan Terima kasih. terima kasih sebab menonton podcast. Mungkin podcast special edition Bazar Buku yang terakhir Aziz. Ya, hari ini merupakan hari terakhir. Tapi siapa yang nak tengok podcast Labun Pustaka boleh check out kita punya YouTube. Kat situ ada episod-episod sebelum ni yang kami dah publish. Dan mungkin siapa yang ada di rumah yang sedang menonton ni belum tengok, tengok dulu yang itu. Dan subscribe, like. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Jangan lupa. Ya. Follow, like, share FYP. Okey, Aus. Okey. Ini merupakan episod terakhir kita. Okey. Ada apa-apa kata-kata terakhir? Kata-kata akhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pusakaan Awam Negeri Perak kerana menganjurkan Bazar Buku. Kemudian kepada leruai-leruai kita, terutama yang kita jemput hari ni, Leo Batik. Terima kasih sebab mari masa untuk podcast kita ni. Bukan senang orang bisnes berjaya nak datang podcast kita kan. Betul. Terima kasih ucapkan. Penonton-penonton juga yang tak putus-putus sentiasa share kita punya post-post di Facebook, di TikTok. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada pengunjung-pengunjung yang telah hadir ke Bazar Buku Perak 2026 daripada hari pertama sampailah hari keempat. Ini merupakan hari yang terakhir. Dan jangan lupa mungkin tahun depan akan berlangsungnya juga Bazar Buku Perak 2027. Lebih meriah. Lokasi kita akan bagi tahu nanti. So nantikan. Syarab tu penonton semua. Syarat untuk penonton semua. Itu akhir kata daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti. Bye-bye.